Kalau korang cari tablet bawah RM1,000 dapat keyboard dan pen sekali, tengok video ni. Hai guys, buat kembali lagi. Hari ni aku baru dapat tablet terbaru daripada Honor, iaitu Honor X9A. Yang mana best, bawah RM1,000 korang akan dapat sekali keyboard dan dia punya pen secara percuma kalau beli dekat Factory Mobile. So dalam video ni aku nak unboxing dekat korang apa yang best pada tablet ni. Jom teman aku unboxing. So guys, ini dia Honor Pad X8A. Dia punya sizing, punya kotak aku suka lah sebab dia tak terlampau besar. Aku rasa lebih kurang 11.6 inci. Dia punya packaging warna putih. Sangat minimalis. Aku suka dia punya design kotak corner. Lepas tu dekat belakang ni dia ada tulis juga, betul lah, saiz dia lebih kurang 11.5 inci dengan 120Hz. Lepas tu dia punya resolution ialah 2.5K. Apa lagi ialah punya large battery dan slim metal body. Aku tak tahulah betul tak slim ni yang Honor claim ni dekat dia punya tablet ni. Dan yang paling best untuk pembelian dekat Factory Mobile ni, dia didatangkan sekali dengan keyboard dan dia punya pen. Ni best lah sebab harga dia aku rasa macam harga yang sangat murah lah, bagi aku murah lah. Tapi korang akan dapat sekali dua benda ni. Biasanya kalau tablet lain korang kena add on, tapi Honor ni dia berbaik hati untuk bagi free je dua benda ni. Jadi nak dapatkan, aku dah sediakan link dekat bawah. Jadi jom kita tengok. Aku buka kotak untuk korang. Okay. Yes. Kau akan dapat terus nampak dia punya tablet ni. Okay. Aku letak kat tepi dulu. Kita tengok lagi. Korang juga akan dapat ialah ini dia punya. Sekejap. Aku buka sekejap. Okay, ini punya kabel. Ini punya kabel. Kalau kabel ialah kabel type C. Okay. Tengok lagi apa korang akan dapat. Macam biasa, manual. Ini dia punya adapter. Okay. Adapter 3 point yang aku suka. Korang akan dapat adapter ni ialah support sehingga 35W. Maksimum ialah 35W dekat sini. Okay, nice. Jadi kau akan dapat adapter dan kabel sekali dalam kotak ni. Jadi kita tengok. Simpan jap. So ini dia Honor Pad X9A. Upgrade daripada version Honor Pad X8. Okay. Ini dia punya ketebalan, dia punya sling dia, betul lah. Tengok dia punya sling tu, nipis tu. Uish. Dia punya Honor kat sini. Dan material dia, aku nak macam memang solid lah. Boleh nampak dia punya ketahanan. Dia punya building dia tu memang solid. Korang akan dapat 4 speaker. 1, 2 dan kat bawah ni 1, 2. Lepas tu dia punya charging port. Tengok, hampir rapat dengan charging port dia punya ketebalan pada tablet ni. Lepas tu korang akan dapat satu lens kamera. Kat sini ada tulis AI camera. Dia punya bang kamera pun agak lawa sebab dia ada efek macam glitter dekat. Ini dia punya button on dan dia punya volume button dekat tepi ni. Dia punya rounded dekat tepi ni, boleh nampak. Dan skrin dia, saiz skrin dia ialah macam aku cakap tadi ialah 11.5 inci. 11.5 inci. Okay, jap aku on untuk korang. So guys, ini dia tablet Honor Pad X9A. Dia punya sizing skrin ialah 11.5 inci. Lepas tu kita tengok sikit dia punya brightness kau boleh. Okay. Lepas tu kita tengok setting. Kita tengok about. Okay, dia pakai Snapdragon 685 4G, 8GB RAM. Korang boleh dapat lagi plus 8GB RAM daripada Honor Turbo ni.
Dia punya storage ialah 128GB, Android version 15. Kita tengok dia punya bateri. Okey, performance mode dia boleh sampai 40 jam 58 minit. Kalau guna ultra saving boleh dapat 99 jam 22 minit. Tengok dia punya percentage, kau boleh setting dekat sini. Agak nice lah dia punya paparan ni sebab dia pakai 2.5K resolution. Dia juga ada mode penjagaan mata bagi aku. Aku rasa betul lah mode penjagaan mata. Kita tengok owner screen, owner display. Ni ada eye comfort and sleep display. Kau boleh setting ataupun kau boleh schedulekan benda ni. Display size. Okay, nice. Dia punya respon pun agak laju. Okay, so kau boleh 4 window. Aku rasa 4 window. Nice. Jadi guys, apa pendapat korang tentang Honor Pad X9a ni? Actually, aku tak unboxing benda ni sebab aku nak tunjuk dekat next video, iaitu keyboard dan dia punya pen. Jadi, kalau korang nak dapatkan semua ni, korang boleh klik link aku dah sediakan dekat bawah. Jadi, kita jumpa next video. Aku akan fully review tentang tablet ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe kita punya channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.